AI, Artificial Intelligence. AI, Kalian harus pelajarin AI dari sekarang. AI kan kecerdasan buatan, kan yang pendidikan. Komputer IBM Indonesia menyebut, Hai kawan-kawan, sudah siap-siap ya untuk persembahan kami? Kalau sudah, jom Astela! Jom! Penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI seperti ChatGPT dan Gemini semakin meluas dalam kalangan mahasiswa serta dalam mengubah cara pembelajaran di universiti. AI membantu meningkatkan produktiviti dengan memudahkan pencarian maklumat, meringkaskan artikel dan menjana idea dengan pantas. Namun, penggunaan AI yang berlebihan dan tidak beretika boleh melemahkan pemikiran kritis, mengurangkan kefahaman sebenar serta menjejaskan kemahiran sosial dan penyelesaian masalah. Mahasiswa mungkin memperoleh keputusan akademik yang baik tetapi kurang menguasai ilmu secara mendalam. Di alam pekerjaan, majikan memerlukan individu yang mampu berfikir secara kreatif dan membuat keputusan sendiri. Oleh itu, kajian ini bukan bertujuan menghalang penggunaan AI, tetapi memahami bahawa tahap kesedaran dan amalan mahasiswa serta menggalakkan penggunaan AI secara bertanggungjawab, telus dan berintegriti dalam proses pembelajaran. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI telah mengubah cara mahasiswa belajar dan menyiapkan tugasan akademik. Pelbagai aplikasi AI seperti penjana teks dan pembantu pembelajaran maya semakin banyak digunakan dalam proses pembelajaran. Namun, tahap penggunaan dan trend aplikasi AI dalam kalangan mahasiswa masih belum dikenal pasti secara menyeluruh. Selain itu, terdapat kebimbangan terhadap tahap kesedaran mahasiswa mengenai etika penggunaan AI termasuk isu plagiarisme, hak cipta dan tanggungjawab akademik. Penggunaan AI tanpa panduan yang jelas juga boleh memberi kesan kepada integriti akademik dan menyebabkan kebergantungan terhadap teknologi. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti tahap penggunaan dan trend aplikasi AI serta mengkaji kesannya terhadap integriti akademik dalam kalangan mahasiswa. Dapatan kajian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa menggunakan AI secara beretika dan bertanggungjawab dalam pembelajaran. Objektif kajian bagi laporan ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap penggunaan dan trend aplikasi kecerdasan buatan AI dalam kalangan mahasiswa bagi tujuan pembelajaran akademik. Seterusnya, mengkaji tahap kesedaran dan persepsi mahasiswa terhadap etika penggunaan teknologi AI dalam ekosistem akademik dan menganalisis kesan penggunaan AI terhadap integriti akademik dan kebergantungan teknologi dalam kalangan mahasiswa. Bagi mencapai objektif yang digariskan, kajian ini akan menjawab persoalan-persoalan berikut. Apakah tahap penggunaan, kekerapan dan tujuan utama mahasiswa menggunakan aplikasi AI dalam proses pembelajaran mereka? Sejauh manakah tahap kesedaran mahasiswa mengenai etika dan keperluan garis panduan dalam mengaplikasikan AI bagi mengelakkan isu seperti plagiarism? Bagaimanakah penggunaan AI memberi kesan kepada integriti akademik mahasiswa dan sejauh mana ia mempengaruhi kebergantungan mereka terhadap teknologi? Menurut Hamdi 1982, metodologi merupakan satu set kaedah yang digunakan untuk menjalankan kajian atas subjek kajian yang tertentu. Metodologi menjelaskan reka bentuk kajian, sampel, instrumen dan prosedur analisis data. Reka bentuk kajian ialah pelan tindakan untuk mencapai objektif penyelidikan, Samhita 2006. Instrumen mengumpul data berkaitan sikap, persepsi dan latar belakang. Kajian ini menggunakan kaedah campuran, kuantitatif, soal selidik dan kualitatif, pemerhatian, rujukan internet dan kajian kepustakaan. Soal selidik diedarkan secara atas talian melalui Google Form kepada mahasiswa dari pelbagai universiti dan dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu bahagian A, demografi responden, bahagian B, tahap penggunaan AI dalam kalangan mahasiswa, bahagian C, etika penggunaan AI dalam akademik. Pemerhatian dibuat terhadap mahasiswa di Malaysia untuk menilai penggunaan dan etika AI. Kajian ini dijalankan melalui rujukan internet kerana memudahkan pengkaji memperolehi maklumat dengan cepat dan efisien. Justeru, pengkaji dapat mengakses maklumat dengan jelas dan tepat. Kajian kepustakaan digunakan untuk mengumpul sumber bercetak dan elektronik yang relevan. Muhammad Syafiee 1991. Cara menganalisis data. Analisis data dibuat secara deskriptif. Hasil dipersembahkan dalam jadual dan catatan menggunakan Microsoft Word, manakala peratusan bagi soal selidik dikira secara manual. Bagi memahami dengan lebih jelas fokus kajian ini, beberapa konsep utama perlu dijelaskan terlebih dahulu. Antara konsep yang menjadi asas dalam kajian ini ialah kecerdasan buatan atau artificial intelligence serta integriti akademik. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence merujuk kepada teknologi yang membolehkan sistem komputer meniru kebolehan manusia seperti berfikir, menganalisis maklumat, menyelesaikan masalah dan menghasilkan kandungan. Dalam bidang pendidikan, AI digunakan secara meluas oleh mahasiswa untuk membantu mencari maklumat, menjana idea, membuat ringkasan nota, menterjemah bahasa serta menyelesaikan tugasan akademik.
Integriti akademik pula merujuk kepada amalan jujur, bertanggungjawab dan beretika dalam proses pembelajaran serta penghasilan tugasan. Integriti akademik menekankan nilai seperti kejujuran, keaslian, hasil kerja, penghormatan terhadap hak cipta dan pengiktirafan sumber rujukan yang digunakan. Seterusnya, saya akan membentangkan latar belakang kajian yang menjadi asas pada penyelidikan ini. Perkembangan teknologi digital telah menyebabkan penggunaan AI semakin meningkat dalam kalangan mahasiswa. Pelbagai aplikasi AI seperti ChatGPT dan platform pembelajaran pintar digunakan bagi membantu proses pembelajaran menjadi lebih mudah dan efisien. Penggunaan AI bukan sahaja dapat menjimatkan masa, malah membantu pelajar memahami sesuatu topik dengan lebih cepat dan berkesan. Walau bagaimanapun, penggunaan AI yang semakin meluas turut menimbulkan pelbagai isu berkaitan integriti akademik. Antaranya ialah risiko plagiarisme, kebergantungan terhadap teknologi dan kecenderungan untuk menghasilkan tugasan tanpa usaha sendiri. Oleh itu, kajian ini dijalankan bagi meneliti tahap kesedaran mahasiswa terhadap penggunaan AI serta kesannya terhadap integriti akademik dalam institusi pengajian tinggi. Raya tersebut menunjukkan tujuan utama mahasiswa dalam penggunaan teknologi AI. Dapatan kajian menunjukkan bahawa 32.7% responden menggunakan AI untuk mencari maklumat dan 32.7% lagi menggunakannya untuk membantu menyiapkan tugasan. Selain itu, 20.7% responden menggunakan AI untuk membuat nota ringkas. Manakala 14% menggunakan AI untuk mencana idea. Hal ini menunjukkan bahawa AI banyak digunakan oleh mahasiswa dan mahasiswi bagi membantu tugasan akademik mereka. Seterusnya menunjukkan kekerapan penggunaan AI untuk tujuan akademik dalam kalangan mahasiswa. Sebanyak 36.7% responden menggunakan AI dengan sangat kerap dan 34% menggunakannya dengan kerap. Seterusnya, 20% responden yang menunjukkan penggunaan AI mereka secara kadang-kadang dan manakala hanya 9.3% yang jarang-jarang menggunakannya. Dapatan ini menunjukkan bahawa AI telah menjadi alat yang sering digunakan oleh mahasiswa. Seterusnya, menunjukkan tahap pemahaman mahasiswa terhadap topik pembelajaran dengan bantuan AI. Sebanyak 83.3% responden menyatakan bahawa AI membantu mereka memahami topik pembelajaran dengan lebih baik. Manakala 16.7% responden menyatakan sebaliknya. Putusan ini membuktikan bahawa AI dapat membantu meningkatkan kefahaman dalam pembelajaran untuk mahasiswa. Raya seterusnya menunjukkan peningkatan produktiviti dalam akademik mahasiswa. Sebanyak 44.7% responden sangat setuju dan 30.7% setuju bahawa AI meningkatkan produktiviti akademik mereka. Selain itu, 12.7% responden tidak pasti dan 12% menjawab tidak bersetuju. Secara keseluruhannya, majoriti responden berpandangan bahawa AI ini memberikan kesan positif terhadap produktiviti dalam bidang akademik. Berdasarkan dapatan kajian, majoriti responden menunjukkan kesedaran yang tinggi terhadap penggunaan AI secara beretika dalam akademik. Hal ini dapat dilihat apabila peratusan tertinggi ialah responden yang setuju menggunakan AI secara beretika, iaitu sebanyak 43.3% bersamaan 65 orang responden. Sebaliknya, hanya 2.0 atau 3 orang responden yang tidak setuju. Dapatan ini menunjukkan majoriti mahasiswa mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap penggunaan AI secara beretika. Selain itu, bagi penyataan bahawa penggunaan AI secara berlebihan boleh menyebabkan plagiarisme, peratusan tertinggi dicatatkan oleh responden yang sangat setuju iaitu sebanyak 49.3% bersamaan 74 orang responden. Manakala peratusan terendah ialah responden yang tidak setuju iaitu 2.7% bersamaan 4 orang responden. Ini menunjukkan bahawa mahasiswa menyedari risiko plagiarisme akibat penggunaan AI yang tidak terkawal. Seterusnya, bagi pernyataan bahawa penggunaan AI perlu dikawal melalui garis panduan yang jelas, sebanyak 46.7 atau 70 orang responden sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Sebaliknya, hanya 4% atau 6 orang responden yang tidak setuju. Dapatan ini menunjukkan bahawa majoriti mahasiswa bersetuju bahawa garis panduan penting untuk memastikan penggunaan AI yang beretika. Seterusnya, kita pergi kepada bahagian D iaitu kesan penggunaan AI. Berdasarkan dapatan kajian, majoriti responden bersetuju bahawa penggunaan AI dapat membantu meningkatkan kefahaman dalam proses pembelajaran. Peratusan tertinggi ialah responden yang setuju iaitu sebanyak 45.3% bersamaan 68 orang responden. Manakala peratusan terendah ialah responden yang tidak setuju iaitu 2.7% bersamaan 4 orang responden. Dapatan ini menunjukkan bahawa kebanyakan mahasiswa melihat AI sebagai alat yang mampu membantu mereka memahami pembelajaran dengan berkesan. Selain itu, bagi pernyataan bahawa penggunaan AI boleh menyebabkan mahasiswa menjadi terlalu bergantung kepada teknologi, peratusan tertinggi dicatatkan oleh responden yang sangat setuju iaitu sebanyak 50.7% bersamaan 76 orang responden. Manakala peratusan terendah ialah responden yang tidak setuju iaitu sebanyak 0.7% bersamaan 2 orang responden. Dapatan ini menunjukkan bahawa mahasiswa menyedari risiko kebergantungan terhadap AI sekiranya teknologi tersebut digunakan secara berlebihan. Akhir sekali, bagi pernyataan bahawa penggunaan AI boleh menjejaskan integriti akademik jika disalahgunakan, peratusan tertinggi ialah responden yang sangat setuju iaitu sebanyak 50.7% bersamaan 76 orang responden. Sebaliknya, peratusan terendah ialah responden yang tidak setuju iaitu sebanyak 2.0% bersamaan 3 orang responden. Ini menunjukkan bahawa majoriti mahasiswa menyedari kepentingan menggunakan AI secara beretika dan bertanggungjawab.
Kesimpulannya, penggunaan AI perlu disertai dengan integriti dan etika yang tinggi. AI seharusnya menjadi alat bantuan, bukannya pengganti pemikiran manusia. Penggunaan yang tidak beretika boleh menjejaskan kemahiran berfikir, nilai akademik dan peluang kerjaya. Oleh itu, mahasiswa perlu menggunakan AI secara bertanggungjawab agar dapat melahirkan graduan yang berilmu, berintegriti dan bersedia menghadapi cabaran masa hadapan. Sekian, terima kasih.